Kalau ada kawan-kawan yang sebegitu, memang istilah nak berubah ni, suruh dia dengar podcast. Kita bagi dakwah, kita cuba menyampaikan untuk kita mengubah orang. Orang mendengar, dia nak kena berubah, dan dia usaha nak berubah. Tapi kadang-kadang dia tak tahu. Kadang-kadang yang tadilah ada kecundang tengah jalan dan sebagainya kan. Dan antaranya ialah memang perlu dapatkan bantuan. Hanya kena usaha lebih lagi. Bukan sekadar niat lah. Bukan sekadar aku duduk atas katil aku nak berubah. Biasa macam tu lah. Esok berhenti lah. Esok berhenti lah macam tu. Kalau di klinik-klinik, hospital, dia ada klinik ataupun sesi untuk terapi untuk mengubah tabiat merokok. Itu kena usaha lah. Baik kan? Maknanya dari sudut syarak pun, maknanya kesungguhan tu mesti dizahirkan dengan perbuatan. Ramaikan kawan-kawan yang tidak merokok. Jadi kita kata di luar sana ramai orang merokok. Sebenarnya di luar sana juga ramai yang tak merokok. Kalau kita biasakan diri dengan golongan perokok dan vapor, memang kita tak merokok pun kita akan nak cuba. Macam usaha tu kena ada dan kita kena keluar daripada kebiasaan kita. Baik.